Semua orang punya mata, tapi tak semua mampu melihat dengan cara yang sama. Ada yang mencari keindahan, ada yang mencari makna, dan ada yang sekadar menginginkan rasa. Aku hanyalah seorang pencerita yang sering berangan untuk terbang. Tapi bukan kerana aku kejarkan ketinggian, bukan juga kerana aku dambakan kelajuan, tapi kerana aku dahagakan keindahan yang hanya dapat dilihat bila aku mampu untuk terbang. Kini hampir sedekat aku terbang bersama DJI, dan dalam setiap penerbangan, aku belajar untuk melihat dunia dengan cara yang berbeza.